dalam masa 10 hari ni, insyaAllah kita akan pergi sampai ke G. Ni 3 tugasan saya. Kak Zizi ada bagi tugasan, ni tugasan saya pula 3 tugasan saya untuk 10 hari ni. Kalau korang boleh, tolong puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tulat buka. Saya pun dengan kawan-kawan saya dekat kapal, kita akan mulakan puasa Nabi Daud. Kita akan puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. So, kalau mampu puasa, puasa. Kalau tak mampu puasa sehari selang sehari, puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. Berarti dalam masa 10 hari ni, mungkin kita akan masuk G, kita akan berjaya pecahkan kepungan. Siapa yang berpuasa, yang kedua saya nak minta, sewaktu nak berbuka, tolong doakan kita berjaya pecahkan kepungan. Sebab doa orang yang berpuasa, doa orang yang mustajab. Tolong doakan kami masa nak berbuka, sebab semasa berbuka, doa orang-orang yang mustajab. So mulai hari ni saya tak puasa. Besok saya akan mula puasa. Kita puasa esok, lepas tu kita buka sehari. Puasa balik, sampailah kita berjaya masuk G. Puasa, doa. Alright, tolong doa. Yang kedua. Yang ketiga, saya akan istiqamah buat live hari-hari pukul 8 malam waktu Malaysia, pukul 2 ataupun 3 waktu sini. Korang tolong live bersama. Korang jadi sumber kekuatan. Dan paling penting kalau ada line, kita akan update apa yang berlaku. Kami memang nakkan liputan. Kami memang nakkan trafik. Sebab bila kita ramai orang tengok, bererti solidariti tu kuat. Bak kata ZRA, kalau siapa tuduh kami nak popular, tuduh. Tapi memang kita nak popularkan Global Sumut Flotilla. Nombor 1 dekat semua media.